Okey, apa itu recovery run? Okey, anda mesti pernah dengar kan term recovery run. So biasanya anda akan nampak recovery runs ni selepas orang habis event. So apa sebenarnya recovery run ni? So dalam bahasa mudahnya, recovery run ni ialah sesi larian yang sangat mudah, sangat slow, dan dia tak sepatutnya sama pace dengan anda punya normal pace lah. Maksudnya anda kena lari lagi slow daripada anda punya pace. So purpose recovery run ni ialah sebenarnya untuk mencepatkan anda punya recovery proses selepas event ataupun selepas anda go to the max lah. So apa benefit recovery run ni? Mesti ada reason ni kenapa orang buat. Okay, so benefit recovery run ni ialah pertama, dia boleh meningkatkan aliran darah ke dalam badan dan otot. Okay, so dalam masa yang sama dia boleh membantu mengeluarkan lebihan-lebihan asid laktik yang terkumpul ketika anda go to the max anda punya session lah. Okay, dan seterusnya dia boleh mengurangkan ketegangan dan juga keletihan pada muscle anda. Dan dalam masa yang sama, bila blood flow meningkat, dia akan mencepatkan proses recovery lah. That's why dia panggil recovery run. So macam mana nak tahu anda buat recovery run dengan betul? First sekali ialah anda boleh bercakap atau menyembang macam biasa. So kalau anda tak boleh bercakap macam biasa, maksudnya itu bukan recovery run. Dan kedua, biasanya masa nak start tu kaki rasa berat lah. Of course lah, kaki dah letih kan. So selepas beberapa ketika, maybe selepas 1 km, anda akan rasa lagi mudah dan ringan lah kaki tu. So maksudnya blood flow dah start mengalir dengan baik. Dan yang ketiga, sepatutnya bila anda habis sesi tu, anda rasa lagi better. Anda tak rasa macam lagi memenatkan ataupun penat. So kalau anda lepas habis tu anda rasa anda lagi better, anda buat dengan betul lah. Okay, dan yang keempat, macam tadi lah. So kalau anda rasa anda dah bernafas susah, cakap pun susah, dan rasa lagi menyeksakan, so maksudnya anda salah buat lah tu, ataupun anda tak faham konsep recovery run. So guideline untuk recovery run ni simple Okay, yang pertama ialah anda dia punya effort tu lebih kurang 2 atau 3/10 lah daripada effort yang selalu anda buat. Okey, dan sepatutnya ianya 1 atau 2 minit lagi slow daripada anda punya normal pace lah. So contohnya kalau biasanya anda run macam pace 6 to 5, maybe anda perlu buat pace 7 atau pace 8 lah. So kalau pace 8 tu anda rasa terlalu slow, dan berjalan je lah, tak ada masalah. Okey, dan yang paling penting ialah anda tak sepatutnya rasa penat. Dan jika anda rasa pace terlalu slow tu susah, anda boleh berjalan, buat run walk pun okey. So dia panggil recovery run jugalah. So biasanya recovery run ni dilakukan selepas pertama pada sesi yang high pace. Maksudnya maybe sebelum ni anda buat tempo, anda buat speed run, ataupun anda buat long run distance macam masuk half marathon, full marathon, ataupun dalam keadaan yang kaki anda letih tapi tak injured. Tapi that's why anda akan tengok orang akan cerita recovery run ni selepas habis event lah. So biasanya orang masuk event, orang akan max effort, dan masa sama orang akan berlari dengan jarak yang jauh lah. So kesilapan yang selalu dilakukan ketika recovery run, pertama ialah bila anda dah start running, anda rasa kaki anda dah ringan, anda akan menambahkan pace lah. In the end anda akan lari macam pace biasa, sebab anda rasa macam okey je hari ni, lari macam pace biasa lah. So dia dah tak betul lah. Automatik anda punya heart rate tu akan melebihi daripada sepatutnya, dan anda punya pace pun lebih sepatutnya lah. Itu adalah kesilapan yang selalu dilakukan. Okay, so sebenarnya recovery run ni relax je, dan anda tak perlu fikir pasal pace pun. Anda perlu fikir pasal masa atau distance dah cukup. So anda start fikir pasal pace, tengok jam, tengok pace teruk, anda laju, then not recovery run lah. Okay, satu lagi berkonsep yang anda kena faham ialah recovery run ni ianya bukan sebab pace. Okey, yang ia tak juga menunjukkan anda ni lemah sebenarnya. Ia menunjukkan sebenarnya anda faham konsep untuk recovery, dan ia sebenarnya diperlukan dan bagus untuk long term lah, long term punya kesihatan, dan untuk mengelakkan injury daripada berpanjangan. Okey, so diharapkan video ni membantu anda buat recovery run dan buatlah pada pace yang betul. Okey, kita jumpa lagi. Bye.